Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah biskut butter buah-buah campur ya. Sangat sedap ya. Okey, bahan-bahannya kita ada tepung, kita ada buah campur, kita ada kuning telur, butter, minyak jagung, gula, vanila dan sedikit garam ya. Kita gaul, tak payah guna mixer ya, kita guna spatula saja. Okey, sekarang kita masukkan butter lembut ya, suhu ruang ya. Kita masukkan gula, kita masukkan minyak, masukkan garam, masukkan kuning telur dan masukkan vanila. Kacau lembut je ya, tak payah kuat-kuat sangat ya, macam kita kacau biasa je macam tu. Kalau kita guna mixer nanti dia akan kembang sangat kita punya biskut ya. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, sekarang dah gaul semua. Kita masukkan buah-buah campur tadi tu. Kemudian masuklah tepung kita. Senang je kan. Gaul seperti. Kita akan dapat adunan seperti ini Kita boleh pipekan ataupun kita letak sudu saja pun boleh Pulang macam mana kita nak buat dekor kita. Sekarang kita ambil loyang dulu. Okey, sekarang bolehlah kita pipekan ya. Senang je. Okey, nak buat banyak pun boleh, nak buat besar-besar pun boleh. Saya buat besar sikit sebab bila besar sedap nak makan kan. Satu biji dah kenyang kan. Okey, buatlah hingga selesai. Saya tak nak dia nampak macam tinggi sangat ya. Apa saya buat? Saya celupkan sikit dekat air macam tu, kemudian saya tekan macam ni. Jadi dia tak adalah nampak tinggi sangat ya. Tapi kalau nak tinggi pun boleh juga, tak ada apa-apa. Okey, buatlah hingga selesai. Okey, sekarang saya nak taburkan dengan almond hiris di atas. Kalau tak nak pun tak apa, tapi bila letak sikit nampak lagi sedap lah kan. Sebab dalam dia ada buah-buah campur. Kemudian kita letak pula almond hiris di atas. Kemudian dah masak nanti kan kita tabur dengan gula asin. Lagi sedap kan kita punya biskut. Okey, buat hingga selesai. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 30 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Okey, sekarang biskut kita dah siap, bau wangi memang gebu dan rangup sangat. Kita punya biskut buah-buah campur kita dah siap, sedap, bau dia wangi. Okey, sekarang kita nak letak gula asin ni di atas. Kalau kita tak nak letak pun tak apa ya, kita tabur je. Sedikit je lah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni kita tak letak gula asin. Biasanya diorang tak suka sangat manis kan. So, yang ni tak ada gula asin, yang ni ada gula asin lah. Rasa dia nak sedap. Dia memang tak berapa manis ya, sebab manis hanya daripada buah-buah campur saja ya. Kita letak sedikit saja adunan dalam gula dalam adunan kita ya. Okey. Nanti saya tengok kat tengah ya. Okey, mari kita ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok kat tengah dia macam mana. Garing ya kat dalam belakang dia. Memang sedap sangat. Rasa dia tak manis. Lepas tu manis daripada buah-buah saja ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.